Kasih share, kasih share, kasih share. Okey, kita pun dah share. Tak nak share? Tak nak share sudah. Mari jom. Semua dah ready, semua dah standby. Ada yang tengah prepare barang-barang setup. Kita tengah tunggu Amir. Amir balik rumah sekejap. Hanya kita tunggu Amir. Kita ada Tok Uban dekat sini. Kita ada Arif sang pemburu dengan Su. Kita ada daripada CCH dekat sini. So lokasi yang mana tahu, yang tak tahu korang cari sendiri, pandai-pandai korang tengok sendiri. Sambil-sambil tu bantu-bantu untuk punch card tahu tahu kalau engkau berani turun kau turun lah. Kalau yang mana yang nak berbual aku pula yang kena berbual Aku mana aku tahu. ada meeting meeting buat. Itulah sekarang dorang tengah discuss. Berbual je. Kopi aku mana? Hari kopi aku mana? Nah, tu abang dah datang. okay, jom. Okay, alright. Dah Start dah ni. Okay, jalan. Lereng bukit. Ya. Kalau goyang bagi tahu Kat ni bawa balik buai Bawa balik buai Okey, ini adalah satu kawasan yang dikatakan seperti arena ataupun concert event area. Depan tu adalah satu stage dengan satu tempat kawasan yang lapang. Okey, ini adalah kawasan-kawasan dia. This is the area. Kawasan yang akan kita lakukan adalah di kawasan belakang sana. So, apa pun korang share panggil yang lain masuk. Kalau korang nak tengok sesi-sesi yang mystical, ada suara. Suara tu budak-budak belakang ni, budak motor. So, okay. Satu bantuan saya minta adalah menggunakan earpiece dan bantu saya untuk screenshot jika nampak apa-apa. Ataupun jika ada sesuatu tempat yang nak saya ulang balik ataupun patah balik, bagi tahu. Selain pada tu, kalau lag, korang tekan 1. Kalau manja-manja, tekan 2. Boleh? Okay. So agak bising lah, pasal kat luar ni mak rempit banyak. Mak rempit muda-muda. Tapi suruh diorang masuk sini, diorang takkan masuk. So kita masih menunggu lagi penyala untuk masuk. Sementara tu kita tengok dalam dulu kawasan di mana CCH akan membuat sesi podcast diorang. So jangan lupa untuk follow CCH juga nanti jam 23.59 untuk sesi podcast diorang. Dan akan ada satu sesi lagi selepas jam 12 insyaAllah. Ini adalah sesi pertama. Dan kedua adalah sesi dibagi. Okay. Kita ada budak kecil guys. Kita ada budak kecil ikut dah. Budak kecil ikut. Nampak? Siapa jangan. So, ni ada kawasan belakang. Okay. Inilah tetamu-tetamu kita. Kita ada Ben Ali di sini. Ben Ali. Kita ada Kanda Shelby. Kita ada Emil, host CCH. Big Boss. Kita ada FH. Kita ada Emil kita. Kita ada the very very big boss Putri. Amir dan Ipin ada di depan. Alasan apa? Demam. Salam hadir kau salam. Okey, silakan ke depan. Semua ke depan. Okey guys. Inilah tetamu-tetamu kita untuk hari ini. Okey. Okey, sesi bermula daripada sekarang.
So korang share lagi, repostkan ni, masukkan dalam story korang. Okay, bantu dengan okay, sesinya akan Dah pakai baju So untuk Singapura kita dekat Baida, Novigo, saya dan Solo. Okay, ini adalah wakil daripada Singapura untuk LUMP. JB kita ada Arif Sang Memburu, kita ada Amir ataupun Sukma Bayu. Ada bonda Pak sebelah. Kita ada Bonda Su di sebelah. Bonda Tok Uban ada di base menjaga ataupun dia nak lepak. Okay, lagi sekali. Ini adalah Ben Ali. Ini adalah founder kepada CCH ataupun Big Boss. Isteri beliau ataupun host Emil daripada podcast CCH dan juga Phil dorang. Kita ada Mr. FH kat sini, Kamal FH. So bantu-bantu lagi untuk sharekan live ni. Jarang-jarang korang akan nampak dalam live di mana orang akan menunjukkan sesi-sesi yang seberikut. Jarang-jarang korang akan nampak kita membuat live ataupun orang membuat live dalam sesi ini. So ini adalah peluang anda untuk melihat. Sambil tu sharekan live ni. Siapa? EMF. MF. Yang baru ni. Betul punya. So korang sharekan live ni. Tak apa bagus lah. Bagi selamat. So sharekan live ni. Okay, jom. Ni ni Okay. kalau boleh tunjukkan abang ni kan. Okay, jom jalan. Korang kat depan. So kita memberi peluang kepada CCH untuk melihat sendiri, merasai sendiri untuk sesi yang jarang-jarang kita buat ataupun setahun sekali. Okay. So agak gelap. So saya menggunakan lampu hijau, lebih baik daripada lampu putih kerana lampu putih dia takkan menerangi cahaya di dalam kawasan ini. Okay. So inilah suasana di lokasi yang kita tafsirkan sebagai salah satu tempat yang istimewa untuk LUMP. Okay. Tempat ni bukan hanya CCH saja kita pernah menjemput, ramai lagi tim yang pernah kita bawa datang ke sini. So diorang juga dah merasakan situasi dekat sini. So hari ni kita memberi peluang kepada Emil, Ben Ali, FH dan juga Kanda daripada CCH untuk merasai ataupun melihat sendiri bagaimana perasaan ataupun situasi sesi-sesi yang istimewa ini. Okay. So ini adalah keadaan sekelilingnya. Tempat ni kita telah lakukan sejak sebelum COVID lagi. Sebelum COVID lagi, daripada 2016 ataupun 15 kita dah mula di sini dengan sesi-sesi yang istimewa di mana kita tak membuat live dahulu kala. Sewaktu itu bersama tim Mistik, iaitu Darul Mustaqim daripada kumpulan ustaz kita. Dulu kita jarang membuat live dan sebagainya. Hanya ke belakang ini kita memberi peluang pada orang-orang untuk merasai, melihat sendiri dan cuba sendiri. Selanjutnya mereka akan bertanya macam mana sesi itu ditarik, adakah ia benar dan sebagainya. So hari ini peluang diorang untuk melihat sendiri, merasai sendiri dan mengalami sendiri bagaimana sesi penarikan itu dilakukan. Mr. X, thank you Mr. X. Thank you kerana hadir. Thank you for the punch card. Okay, kita hari ni berada di seberang tambak. Kita berada di Johor bersama tim dari Singapura, tim podcast. Kita membuat satu jemputan khas kepada diorang. Okay. So diterajui oleh Arif Sang Memburu dan juga Sukma Bayu ataupun Amir. Terima kasih Pak Lan. Terima kasih kerana hadir. Okay, lagi sekali terima kasih kerana hadir hari ini, kerana memberi kita peluang untuk berkongsikan pengalaman ini kepada semua.
Inilah satu sesi khas di mana jarang kita tunjukkan pada orang lain. Ya bang. Salam hadir Pak Lan. Salam Kak Long. Okey, permulaan mungkin diberi kepada Emil untuk deteksi ataupun merasai. Orang pertama adalah diberi kepada Emil. Bidari Earth Angel hadir. Thank you kerana hadir. Okay, ini adalah EMF yang baru Apa tu tanda-tanda dia? tu. Tu ada. Dia kalau color dia merah, dia ada color hijau, orange sama merah. Kalau merah mana? Ini adalah EMF yang baru. Ada tak apa tu handphone semua dia tak ini. Dia tak tangkap. Sorry goyang pasal tak pakai gimbal. So kita akan follow ke mana dia tu pergi. Adik tu berani dia. Adik mana? So, kita boleh anggap ini yang pertama, kawasan yang pertama. Depan sana tu area Amir gelisah tu. Biasalah tu. dan ni ada jembatan. Boleh lintas ke sana, ada deret-deret untuk Portal dah dibuka. Ya. So, itu dah bantu sikit lagi untuk Ada budak kecil pakai putih. Tu ada si kecil. area Itu bakal jadi founder LMP. fokus kat mana akak rasa Itulah. kat bumi kat stick dulu. So kat situ yang mana akak rasa kat stick kat situ tunjuk kat mana tempat Yes, betul tu. kita cuba tengok Dah. apa ada kat tempat tu. Itu capture tak? Audio? I captured, don't worry. Tak, sini. Ah. Capture tak? Ya, aku dah sampai sini. Aku tu kamera. Nanti nak edit senang. Okey, bermakna kita memberi Emil untuk mereaksi detect sendiri, Then you come to the back. merasai. Nampak. Jalan, tak apa. Detect sendiri atau merasai sendiri. Okey. Ikut pada dia punya fikiran, ikut pada dia punya rasa sendiri. Kita takkan cakap, kita takkan tunjuk. Dua dan satu pasal ni ada jembatan. So dia akan detect sendiri. Kita takkan laku apa-apa pun. Segalanya bergantung pada Emil sendiri. Jalan je. Mana-mana you want to go. Mana nak pergi tak kisah. Kita ikut je belakang. So kita beri dia peluang untuk cari sendiri, detect sendiri, bagi dia dekat mana auranya dan sebagainya. Salam hadir, kau salah wantai. So kita takkan bagi dia tahu apa-apa, hanya dia saja yang akan tahu, dia saja yang akan merasai. Kita cuma membantu dia ikut daripada belakang. Cuma bagi tahu dekat area mana tempat-tempat lokasi yang dibenarkan. Korang tengok, korang tak berani keluar malam, tengok si kecil ni. Sampai je, santai nampak. So korang share lagi live ni, panggil yang lain masuk. Ini peluang kemasan korang untuk melihat sendiri, tengok sendiri kebenaran di sebalik mistikal yang kamu lihat di dalam VTT semuanya.
On the way ke sana. Kasih ikut sekali. Boleh. Boleh. Rasa dah lama tak detect ni. Ini kita tak boleh cakap apa. Pasal ini semua terpulang pada dia. Ini semua terpulang pada dia. Mana tengok dulu. Kenapa budak bawa kecil? Betul lah. Depan tu ada jambatan. Boleh naik jambatan, boleh lintas. Kenapa bawa budak kecil? Budak kecil ni adalah anak kepada ketua kita. So untuk membuktikan kita tidak mencari. Tapi kita memberi satu definisi kebenaran. Kita tak mencari. Kalau kita mencari, kenapa harus kita bawa budak kecil? Leg. Okay. Pen. Pagar jap. Ha? Pagar live. Siapa? Pagar live. Okay, jom. Okay, kita cuma ikut je lah. Kita tak tahu mana dia pergi. Ni jembatan careful Tak ada. Ya, jaga jambatan ni. Di mana ni? Di JB di kawasan Johor Bahru. Saat ni mangsa spiritual tumbal bangkit. Tak apa. Kita biarkan saja. Kita tak pernah menolak apa yang mendatang dan sebagainya. Kita tak pernah menolak. Kerana kita tak mencari. Tapi hari ini adalah sesi kebenaran yang kita beri untuk kawan-kawan sahabat kita untuk merasa sendiri. Tak kisah mana-mana. Okey, patah balik. Dekat Komulo tadi. Okey. Kita ikut awak je. Kita ikut awak je. Kita ikut je. Jangan cakap awak masuk dalam air sudah. Suruh IP buka lagi aura tu dah. Semua dah settle. So kita biarkan one toy. Mana jalan depan? Kena Gong tak ajak pun. Siapa? Gong. Yang kena sekel kepala. Okay, dia detect di kawasan sini. Agaknya lah. Leg. Pergi. Salam hari berada. Salam bos Nalo. Apa khabar Nalo? Nalo mesti ingat. Nalo mesti tahu. Okey. Mana Emil detect di kawasan sini. Okey, dia detect di kawasan sini. Daripada tempat yang dipusing. Okay, ini adalah daripada podcast CCH ya. Alhamdulillah baik sekali itu Bro Arif dan Bro Kamal. Ya betul. So itu adalah tempatnya yang Emil memberi kata putus. So kita lihat apa yang kita dapat di sebalik apa yang Emil detect. Okay. Di depan situ. Oh sorry kak. Sorry tak nampak dahan. Dah lama tak dengar macam Tu lah. Itulah dah lama dah tak mencari. Permulaan open season.
So Arif tengah membuat satu tugasan dulu. Okay, salam dorang ready. InsyaAllah tempat pernah singgah kan, betul tu. So kita try naikkan benda tu untuk wujudkan benda tu dulu. Kita cuba wujudkan benda tu dulu. Page. Nalo kain salam. Nalo? Waalaikumsalam. Tadi dia cakap. So kita cuba wujudkan, Ipin akan mewujudkan dia ni. So kita takkan cakap you detect, you scan sendiri. Kalau you fikir situ, situlah. Kita takkan kata apa-apa. Kita cuma arahkan, okay, this is the area, kawasan sini. Cari sendiri lah. So apa yang dapat? Tak tahu. Sekian. Maybe small, maybe big, maybe this big, maybe this big, maybe this big, you know. So tugasan kedua adalah daripada Amir. Okay, jom. Amin. Besar. Mual. Pening. Aku tak tahu. Dia serap masuk dah mau bicara. Tak apa, kita biarkan. Salam adik, salam Lily. Pergi kat atas sana. Opposite side. Nanti langgang kau tolong. Tak apa. Boleh. Boleh. Okay, kita ada average di depan. Yes.
Mana? Mana? Belakang. Oh. Okay, Emil. Ni tengok sendiri. Jatuh. Oh, lampu terang sikit. Terang. Nak putih. Itu. Okay, itu dia kita dapat. Itu. Okay, itu dia kita dapat. Ada lagi satu. Daun dia. Lupa ke bawah tu? Boleh. Rokok tu tepikan. Rokok tu tepikan. Okay. Lampu putih. Apa lampu putih kan? Ya. So itu hasil. Siapa? Siapa? Ben. 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 Abang Ben kita. Sini sini. Oh, so, ya. Ini kita dapat detect satu benda yang besar. Kita tak tahu apa korang pun dapat detect. Alhamdulillah. Kita dah sini dalam tu ada lagi. Ada. Dalam tu ada lagi. Jadi kau pertama bawa beg kan? Pegang je. Taruh dalam box ke dalam apa. Jangan hilang. Dia akan hilang. So simpan betul-betul dalam box ke siapa nak. Okay. Okay. Silakan Ben. Jalan di manakah anda mau jalan? Ada satu besar tu dulu. Biarlah. Ini dulu dekat aku. Kering dekat. Dia dah rasa kering. Biasalah dah rasa kering maknanya bukan kecil lah tu. Ada. Dah rasa kering ke tekak. Okay. Sekejap Okay, dah. Pukul. Mana? Ni. Situ. Sekejap je Tak apa F1 tu tak apa. Biarkan. Seperti biasa. Saya pindahkan Dia ada benda jaga. Ada benda jaga. Apa dia? Ni ada benda jaga. Kan kita tarik dia tolak nanti. Ada benda jaga. Kita talikan. Ben, apa rasa? Siapa tadi? Ben. Ben rasa dia berasa besar ni. Just sedikit. Tempat yang lain. Sebab dah pindahkan. Kat mana yang berasa situlah tempat dia. Dia tak boleh. Kang bertolak. Yang kita kan dia cakap ada satu hitam putih kan. The black one. Ini nak kena perang ni. Apel? Kena perang benda ni. Nak kena perang ni. Tanah situ saya confirm. Memang kena perang. Ke dalam sini. Masuk dalam. Kanan. Masuk dalam. Sebab pindahkan tadi dia ke depan di situ je. Cuma tak tahu yang mana. Tapi kalau dapat, itulah dia. Kalau yang tadi, kenapa kita pindahkan? Kalau yang tadi, kalau kita tarik pada tadi, mana kita kena berperang dengan dia. Mana kita kena fight dengan orang yang menjaga dia. So kita pindahkan benda tu.
Macam ada aksi-aksi ya. Macam lah. Sebab tu kita pindahkan. Kita tak nak ada aksi-aksi. Itu akan mempenatkan kita. Memenatkan kita. Energy consumption akan lebih. Tentang. Kacau lah puzzle. Okay. Burn detect di pokok ni. So kita try detect apa yang ada dekat atas. So, tengok dulu. Minta seorang ambil tu. Minta seorang ambil tu. Boleh. Ambil macam mana tu? Ambil tu kat rumah Siapa nak ambil? Siapa yang nak ambil? Semua kat sini. Bi, asap rokok, Bi. Video recording tak boleh pakai ni. Kat atas. Tak apa, biar. Sorry. Tak apa. Cuba WhatsApp Nani. Cuba WhatsApp Nani. Nani ataupun Kak Baida. WhatsApp dalam grup WhatsApp. Suruh Kak Baida ataupun Nani ambil. Kita dekat belakang sekali tu. Dekat jambatan. Lampu hijau kan? Betul. Apa benda? Itulah Tok Uban ni. Macam-macam lah Tok Uban ni. Kita ada FX di depan, Kanda di tengah, Emil di sini, Bun di sebelah kanan saya. So saya takkan alihkan kamera ni So apa yang anda lihat, itulah yang akan anda dapat. Suruh tebas-tebas kerja. Kasih tu kasih, tapi kita tak tahu apa. Berasap kalau korang nak pesan ada asap. Ada je. Jangan kau. Jangan bahal. Lampu putih. Lampu putih. Jatuh. Hai dia mana lagi?
Ha? Ada kan? Kenapa? Laju. Laju. Ah, Dia tanya hari tu laju itu bagus. Sama. Ah, Ben. Ni Ben sebelah. sempat lagi. Okey, Ben. mana tuan dia tadi? Ni tuan dia sebelah. Merah menyala guys. Guys. Okey. Okey. Korang perhati. Okey. Betul. Ada lagi? Ada 2 orang tu. Tanda lah. Perhati Ben. Ada lagi? Ada lagi? Ada banyak. Kanda. Apa kan dia? Tapi ni lawan sikit lah. Salam bos. Kat mana ni? Kat Johor? Johor. Kalau pusing atau malam sampai subuh. Ada je. Nak berlawan ke, tak nak berlawan ke, itu je. Okay, kita beri peluang kepada Kanda pula. Korek dalam ada tulang. Kita nak cik tulang apa? Kita dah dapat satu rezeki untuk tuan je dah lah. Kita beri peluang pada orang lain pula. Go Kanda. Okay, kita beri peluang pada Kanda Shelby pula. Longkang Kanda. Ha? Dia ada rekod lari ni. Said Kanda. Dia kalau lari memang kena ikat dia. Kalau dia lari kena ikat dia. Siapa cuba? Laju kan? Laju. Laju dia lain macam Dekat pondok tu ada orang ke? Tak ada orang. Hai Kanda, bawah pondok Kanda. Main bawah pondok nampak? Hati-hati ke depan. Sini. Okey, tanda detect dekat sini Okey. So Ipin akan lakukan tugasan dia. Okay, korang yang baru masuk, Assalamualaikum. Saya ucapkan bantu-bantu saya untuk sharekan live ni, bantu-bantu repost, copy link dan juga bantu saya untuk passcard. Dan jika ada lebih sikit rezeki, korang bolehlah bantu saya dengan tas ni dengan menyokong apa yang kita lakukan. Boleh guys? Tab kita cuba dah 31 guys. Kita naik 50 boleh? Sebelum kita akhiri live ni. Okay, jom kita ke hadapan.
Nak tanya batu merah tadi betul ke jual ke? Itu kita tak boleh pastikan kerana kena tanya tuan punya badan. Tuan punya kalau dah dapat takkan dia nak kasih orang. Sendiri simpan dah. Itu adalah rezeki dia. Ben. Okey, kita tanya tuan badan Okey, ada orang tanya, maaf yang tanya batu merah tadi betul ke jual ke? Saya tak dapat kepastian lagi itu batu apa. Okey, kalau nak beli nanti kita akan wawarkan. Bergoyang daun. Korang-korang nampak daun depan goyang Mungkin nak kena berlawan ini. Amir di sana. Amir di sana. Ipin di sini. Apa-apa hati-hati dekat belakang. Takut. Amir depan. Buka. Sana sini. Depan Amir. Ni kuat juga. Tak apa, kau ambil sebelah sana. Tarik sebelah sana. Tolak ke depan. Naik sedikit. Kita cuba bagi dua tengok nampak tak. Tolak depan. Lampu tak apa. Ini kod je. Dah rasa mual. X. Kenapa rasa mual ke X? Yang pokok ni rasa mual, yang tadi tak rasa apa-apa. Yang ni dia lain sikit. Yang ni dia lain sikit. Pasal ini dah kalau kita katakan di luar kawasan. Ini kita katakan di luar kawasan. Tapi kita cuba juga. Okey, kita beralih tempat. Dia beralih tempat. Itu Allahualam. Kita tak tahu.
Hijau guys. Hijau. Hijau. Sekali. Ada, silakan. Cantik ni. Cantik Lampu putih. Lampu putih kat sini. Pinjam. Lampu putih kat sini. Tak nampak. Hijau. Lampu putih dekat. Ya. Baru nampak. Terima kasih. Hijau cair. Hijau cair guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, wak kau. Buat dua tadi. Ni, kanda. Nice. Orangnya cantik kan? Kanda. Oh. Beautiful lah this batu. Beautiful lah Mr. X Sekejap. Masuk. Lambat lah. Lepas. Dalam. Lepas. Dekat dengan Abang Ipin. Dia nampak saya ini baju teroversize, saya salah ambil. Masih lah. Iyalah tu. Alasan betul lah. Alamak. Okey. So jadi good energy. Cuma yang first tadi tu saya rasa yang besar. Ini tugas juga. Garis kiri lagi lah kat situ kan. So jadi yang misalnya so good lah. Itu je. Itu je. Rasa dia macam mana? Ha? Energi, kalau you cakap energi yang bagus, energi macam mana? Masa sebelum kita panggil rasa dia macam mana, selepas kita panggil rasa dia macam mana, ada semasa dah panggil. First time sewaktu Ipin tengah ni kan. Dah rasa dah. Dah rasa tak sangat dekat situ kan. Dia dapat depan. And then with the second, itu yang dekat tadi. Tak mungkin lama. Maksudnya tak lama, memang dah daripada awal tadi memang dia dah memanggil kan. So jadi first tapi mungkin belum tentu lagi. Tapi itu benda yang dekat pokok tu yang dialihkan. Cuma pasal kawasan tu, kalau mengikut yang setahun ke 2 tahun lepas tu dah tak berapa dah cantik sebenarnya. So dia punya energi tu dia dah tukar kepada yang lain. Macam kita cuba keluarkan, kita pindahkan kemarin. Macam tu. Jadi yang pendapat tu daripada memang daripada tempat tu, cuma kita pindahkan supaya tak kacau yang baru ke tempat tu. Ada faham? Dan ada lagi satu lagi. Kali saya Next. Kanda pula. Kanda pula. Kanda tadi spin dapat batu hijau. Kanda spin berapa batu hijau saya pun pakai baju oversize juga. Alamak. Geram ya. Alamak. Alasan betul lah. Aku nak kena cut banyak. Jangan banyak beban. Dekat sikit. Slownya suara kuat sikit. Kuat sikit. yang boleh detect dia. So selepas tadi Ipin dah buat sesuatu tu kan, kira kita nak kena kita nak kena tenang kan, dengan pejabat proses dan letak tu kan. Terus betul tak. Apa yang ada kat dalam hati tu part tu kan. Mula-mula lah permulaan dapat Ipin tengah bikin tu kan, rasa macam Naruto lah. Naruto Keluarkan tu Kurama kat nama. Kurama, Tapi okay, seriously selepas tu I follow my kata hati sama penglihatan. So bila penglihatan tu, bila I tengah jalan-jalan tu, I nampak tu pondok tu tadi nampak gelap kan. Tapi bila I tengok tu, Allah I nampak macam kenapa tu pondok tu macam ada lampu sikit-sikit macam terang sikit. So I went there lah. Macam ni macam biasa je, tapi depan belakang tu pokok dia. So you nampak apa you nampak kat pokok tu? Tak nampak apa-apa. Dia punya perasaan tu. Rasa feeling the feeling Barat macam bercahaya. Apa lampu bercahaya. So I just went there only. So when I went there, itu tempat kat Saya tak dekat So yelah, tak isi alhamdulillah kan. Cantik. Tapi tadi macam degil nak keluar Macam tuan dia. Kenapa sampai nak kena kiri? Sekarang kita interview. Kenapa tadi kena kiri kanan? Kenapa nak kena macam depan Okay, belakang? first dekat pokok tu, kalau kita tengok dua pokok yang sebelum tu,
okay, pokok tu just kalau ikut kita biasa normal je. Lain. Okay, cuma dekat pokok yang last tu ada beberapa kita panggil beberapa faktor yang menyebabkan benda tu jadi berat. So kalau kita contoh macam Ipin tak buat something dulu tadi, kemungkinan jadi macam kes-kes sebelum ni masa kita nak naikkan dia, Ipin akan fight dan Ipin melenting. Memang kita akan bertarung. So benda tu bila kata kita pusing kan jenis air dia tu untuk cool downkan dia punya aura yang kuat. So dalam masa yang sama bila kata kita dah cool downkan tu, pintu tu dia jadi dua. So macam lubang apa? Lubang arnab kan. Orang kat sini dia akan keluar sini. Orang kat sini dia akan keluar sini. So nak ambil daripada sini tak dapat, daripada sini tolak. Daripada situ tak dapat, daripada situ tolak. So jadi dia macam ambil dia masa kita pusing tu dia dah nampak ada dua. Dia tu je tanya, kenapa dua? Kenapa dua? Kenapa dua? Dia pula tanya kita. Cakap mana aku nak tahu. Kan? So tak apa. Okay. Dia cuba tarik daripada sana. Kita tolak dari sini. Okey. Tak dapat juga. Okay, dia tolak balik. Itulah risau juga kan. Dia macam jadi gini swing. Dia swing. Tolak ini. Ingatkan dia degil macam tuan dia. Tak. Rasa lubang tu dia ada korek sini. Dia akan tembus ke sebelah sini. Jadi belai hari je. Dia tempat tu dia tak straight. Dia akan ada lengkung macam tu. Sebab tu kita gelok tolak dia. So bila kata daripada sana dia tak sempat nak tangkap, dia akan jatuh balik. So dia tolak dari sini pula. Dia tolak tarik sebelah sana. Macam tu. So guys, tak ada drama. Raw guys. Kalau Emil? cakap drama satu dua orang mungkin aku boleh cakap lah. Okey, Imi pula. Tapi I dah cerita tadi. Sini belum. tapi oleh kerana banyak Sini mata belum. kat sini, banyak mata orang mana boleh. Pasal dah lah, ada bertanya. Ini macam drama yang pasal kala-kala macam ni kan. So kita bagi tahulah kita bukan drama. Untuk pengetahuan tempat ni memang kalau siang taman rekreasi. Tempat ni taman rekreasi, so ada yang jogging, ada yang Masih digunakan lah. masih digunakan lagi. So kalau untuk Team Value MP sendiri, tempat ni last kita masuk tak silap 3 tahun lepas. 4. 4 tahun lepas. Lebih kurang 4 tahun lepas. So kita dah tak pernah masuk lagi. Sampailah collaboration malam ni. So nak kata okey lah, sebagai contoh lah, kalau kata Ipin cepat duit kat situ dengan tak tanda apa-apa, mustahil Ipin boleh tahu. Yalah. Mustahil kita akan ingat balik benda tu. Lagi satu, kalau cakap kita taruh situ, kita yang tuju kan. Betul tak? Kita cari sendiri. So Ini daripada awal kita start, abang-abang akak-akak lah yang pilih tempat tu, bukan saya. Kan? Even though kalau kata okey lah, saya letak kat situ kan, saya letak kat situ, sana ke mana ke, kalau kata abang akak tak pergi kat tempat tu pun tak dapat. Ya, betul. So bukan saya letak, lillahi ta'ala. saksi sendiri ada. Okey, bukan kita cakap kita pergi, kita cakap Kanda kena pergi sana. Ben kena pergi sana. Tak ada. So semua deteksi adalah daripada dorang sendiri, bukan pada kita. Bukan daripada kita. Dia boleh cakap ni berdiri. Tapi dia bercakap kena pukul lah. Tak, yang tadi last je. Ada backup.